Mahkamah Wilayah Naratiwat meluluskan permohonan pendakwa raya untuk melanjutkan tempoh penahanan penyanyi Dikir Barat Ida Izrin bersama suami dan 4 rakannya sehingga 6 Julai depan. Jurucakap mahkamah memaklumkan pihak pendakwa raya telah memfailkan rayuan agar tidak membebaskan kesemua rakyat Malaysia itu pada 30 Mei lalu. Ida Izrin atau nama sebenarnya Wan Nur Syahidah Azrin Wan Ismail 30 tahun ditahan bersama suaminya Muhammad Afindi Ahmad 35 tahun serta 4 lagi individu iaitu Eridika Muhammad Nur 33 tahun, Muhammad Alif Deraman 33 tahun, Nur Aida Mamat 33 tahun dan Zuhaira Nasrin 26 tahun. Media sebelum ini melaporkan pada 6 Mac lalu mahkamah yang bersidang selama 3 hari iaitu 11, 13 dan 14 Februari membebaskan Ida Izrin, suaminya dan 4 rakan daripada tuduhan secara bersama memiliki untuk menjual 6,059 biji pil metafetamin. Bagaimanapun mereka kekal di penjara kerana mahkamah membenarkan permohonan pendakwa raya untuk melanjutkan tempoh memfailkan rayuan terhadap Ida, suami dan 4 rakannya itu.